Saya pergi ke perkebumian jenazah banyak kali, saya perasan orang ramai bergelak, ketawa, bergurau dan kebumian belum selesai. Saya minta bagi kesedaran bagi orang. Kalau kita pergi hantar orang mati, sampai ke kubur lebih-lebih lagi, kena ingat negeri kubur adalah negeri akhirat. Jadi tak sesuai lah kalau kita buat benda yang tidak munasabah. Faham? Kita nak suka, nak gembira semula, keluar dari tanah perkuburan. Zurul kubura fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Ada lapah yang lain, tuzakkirul akhirah. Ziarahlah kamu semua akan kubur, kerana tanah perkuburan itu ialah bumi yang mengingatkan kamu kepada akhirat. Batu dikatakan al-mautu qiyamah. Faman mata faqad qamat qiyamatuhu. Mati itu sebenarnya kiamat dah. Faman mata, siapa yang telah mati, telah berdiri baginya kiamat. Batu dikatakan kiamat itu kiamat besar, kiamat kecil. Kiamatul sughra, kiamat kecil. Apa? Mati. Kiamatul kubra, kiamat besar, pecah langit. Faham? Ni duduk buang berat. Hak ketawa lah. Hak ketawa tak ramai sangat. Hak duduk cakap. Orang tengah baca talqin, mengingatkan kepada akhirat. Tak. Dia duduk cakap. Bopek. Duduk atas tu, atas belendang. Kena molek ada tulis ayat Quran situ. Dia duduk atas tu. Tak. Kena molek atas kubur orang duduk. Atas nesang orang. Dia buat macam kuda. Faham? Nesang tu tak tahu ke benda. Tak. Adab berjalan di kubur. Adab ziarah kubur. Kan?